makan kundasang. Dalamnya ada coklat-coklat. Kat luar sana ada pasar. Ada banding. Buat terap. Salah buat salah macam tu. Oh tu, ingatkan tu avocado cheese. Mata kucing. Ini baru bentuk mata kucing. Saya makan tu longai. Oh, nak kena beli dah. Nanti dah. Jalan ni. Nak beli avocado cheese. Nak beli Kemarin beli kuih manis. Bertarap. Ni buah apa ni? Sukun. Kan. Macam-macam buah. Itu buah apa pula? Itu buah apa? Bukan. Itu buah apa ni? Ni. yang kecil tu. Yang merah. Buah cinta. Buah cinta. Sedap ke? Masa manis. Kenyit mata juga lah. Kenyit mata juga. Madu lah. Ni kulit kayu manis. Makan tu. Masak lah. Macam-macam ada. Nak beli kat sini ke kat mana? Tengok dulu. Ini apa? Akak? Sacaci. Apa? Sacaci. Saca India. Itu apa? Ori. Ori. Sacaci. Sacaci. Dia makan macam apa? Oh, masaklah, kena masak. Ya, rebus air. Ini yang ori, tapi yang satu pun ada juga jual semua tu. Pasar ni hari apa? Besar tamu sini setiap hari Jumaat. Esok lah. Esok. Ya, esok. Oh. Dari mana? KL. Okey. Minat sini lah. Besok dapat jalan-jalan sini. Itulah. Sebelah sana pun banyak. Mana? Sebelah Masilau, sebelah Mati. Hari apa? Ada apa yang menarik tak? Ya. Ada apa yang menarik tu? Ya macam-macam lah. Ada yang suka tengok sayur-sayuran, suka tengok segala kucing, apa semua binatang sana tu. Kucing? Ya. Oh, ada tempat ada. Beras, strawberry. Hah? Saya sayur. Strawberry garden. Tu ada beras? Itu bukan beras. Beras itu? Ya, beras. Itu merah. Ini rasa macam biasa ke tak? Dia halus manis. Kita boleh makan terus? Belum lagi? Ada buah mata kucing. Atau buah ni kita masak ke? Kita masak? Ya, sudah masak. Memang hijau. Kalau dia masih kuning kan, yang kuning macam begini, belum masak. Dia hijau baru dia masak. Kuning belum masak? Iya, kuningnya macam mana? Mata kucing kampung tu, begitu dia kalau belum masak. Dia dipanggil mata kucing hijau. Dia tak sama macam longan tu? Tidak. Kalau yang ini kan, kalau kita makan dia bau padas dalam badan kita. Dia tak kuat. Ini buah cinta. Iya, ini semua tadi dia masak semua sudah lah. Ini beli merah. Semakan tu bukan tak? Ya, sampai dia macam sayur manis. Manis. Assalamualaikum. Akak ni nak pilih macam mana? Akak, ni nak pilih macam mana? Pilih yang orange. Yang okey, boleh saya masuk campur? Kalau anda berniat makan untuk hari ini, dia ambil yang merah. Tetapi kalau anda berniat bawa balik lagi banyak saya ambil yang begitulah. Dia rasa manis. Asam manis, macam kita bercinta semua ada. Kalau kamu suka pahit, makan kulit dia. Kalau tidak berapa suka, buka kulit dia. Kurang hari ni kita pergi pasar dekat Kundasang. So macam video depan-depan tadi kita tengok ada pergi pasar tengok buah-buah. So kita beli beberapa biji buah yang rare yang kita tak pernah makan. Kita nak makan kali ni. Okay. So tak tahu rasa macam mana, kita try. Betul lah kalau korang pernah makan kan. Kau pernah duduk kat sisi. So dia kata dia boleh makan dengan kulit dia rasa pahit. Tapi kalau buang kulit tu dia ada rasa manis, masam. So kita try. Nak buang kulit ke tak ya?
Sidul goreng. Dalam dia biji-biji halus. Dah. Sidul dalam manis. Tapi kulit dia pahit. Kita buang kulit dia. Dia tak sedap. Dia ada rasa tomato. Lepas tu dia ada rasa pedas-pedas macam cili sikit. Sedap juga. Next kita ada buah ni. Kau tahu tak ni buah apa? Buah apa Kita cakap buah apa? Buah tampoi. So buah tampoi ni rasanya buah biasa jumpa kot. Kalau musim buah memang banyak. Si dia macam ni. Bunyi. Si dia macam buah rambai. Tapi buah rambai isi dia jernih kan. Kalau macam ni dia macam putih. Betul-betul putih macam bawang putih tu. Tapi dia ulas-ulas dia, macam ni. Dia ada ulas dia. Manis. Biji tak besar boleh telan. Manis, yang ni dapat manis. Buah dah. Kita ada buah lain lagi. Kita ada buah mata kucing dengan buah tadi tanya ni cakap buah pink lady, berlina merah. So dia kata isi dia macam manggis. Tengok. Kita buka macam ni tadi. Yang penting sekarang kita semua dah terlibat. Suka tak suka kena buat juga kalau nak selamat. Isi dia macam buah rambai lah. Bukan macam manggis. Macam buah tampoi. Macam buah rambai. Ada dua macam ni. Okay. Rasa dia sebiji buah rambai. Tapi bentuk dia menarik. Nama dia buah pink lady ataupun buah belimbing merah. Lepas tu kita ada buah mata kucing. Biasa kita panggil buah longan mata kucing kan. Ni betul-betul mata kucing. Dia masak dengan hijau. Kalau dia kuning tu dia tak berapa masak lagi. Kat dia sama je macam makan balungan. Dia ada selaput macam tu. Isi dia nipis. Dia menggerutu macam buah rotan. Tapi buah rotan lagi tajam. Isi dia lagi nipis daripada buah longan. Jernih. Rasa dia sama je macam buah longan. Manis. Tapi isi dia nipis. Dah next. Buah yang paling famous di Sabah. Tada! Buat ni bau. Buat ni bau. Kita berair dah. Tak ada. Tak boleh. Dekat sikit. Boleh nampak isi dia putih kan. Nampak sudah. Sudah tengok sudah. Ini info yang aku ada. Jangan tapak. Dah. Senang gila buka dia. Dia macam dah tak elok sangat kat bawah dia. Dia macam dia masak sangat berai. Kat bawah tu macam dah tak elok. Rasa dia macam buah cepedak. Tak. Tapi ni masak sangat kot. Dia ada macam rasa tak sedap sebab dia terlalu masak. Tapi kalau dia macam sedang-sedang masak tu, tu sedap tak? Anak dia akan ambil alih. Cuma belum rasmi lagi. Tak dapat buat ni. Kita cukup balik biji tanah kat sana.
untuk tamatkan Dah. sebuah baru. Okay korang. Bye-bye. Rasanya dia akan tengok cincin Nak ini habiskan buah. Bye-bye. dan ketiga